sedikit pesanan kepada pimpinan Pakatan Harapan, terutama sekali pimpinan DAP. Yang terbaru ni, Setiausaha Publicity DAP YB Yobi Yin, Ahli Parlimen Puchong. Aku tak kisahlah kau ni dari DAP ke, dari parti mana ke, tapi kalau perangai macam ni kurang ajar dan biadab, memang aku panas. Kalau kau tak tahu nak komen apa-apa. Tetapi hari ini keputusan mahkamah mengatakan keputusan yang di-Pertuan Agong yang memberikan perintah addendum boleh diketepikan. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Aku tak kisahlah kau ni dari DAP ke, dari parti mana ke, tapi kalau perangai macam ni kurang ajar dan biadab, memang aku panas. Kalau kau tak tahu nak komen apa-apa, tak payah keluar kenyataan biadab macam ni. Ini aku nak bagi tahu dekat kau. Jangan nak bergembira atas derita orang lain. Kau faham tak? Najib akan dibebaskan dari penjara untuk tahanan rumah. Aduh, ni satu fake news. Pagi tadi aku nampak satu media ni, tajuk dia berbunyi, Malaysia Najib to be released from jail for house arrest. Aduh, tolong ya, jangan buat berita tak betul. Tolong jangan bagi huru-hara keadaan politik dalam negara kita ni lagi. Tolonglah. Aku faham penyokong Najib berharap Najib kena tahanan di rumah. Aku faham perasaan mereka dan kita kena hormat hak Najib juga. Jangan kita main-main lah isu ni dan hina dia. Please lah. Apa-apa pun hari ni Mahkamah Tinggi putuskan titah addendum pasal tahanan rumah Najib Razak adalah tak sah. Sebabnya ikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 42, kuasa pengampunan kena melalui lembaga pengampunan. Senang cerita, tak ada penahanan di rumah, tak ada bebas-bebas. Najib memang terus duduk penjara Kajang. So keputusan ni satu buktilah sistem keadilan kita bebas, telus dan ikut perlembagaan. Malaysia ni bukan negara keadilan terpilih jawatan atau status tak boleh override undang-undang ni. Apa yang aku nampak, mahkamah buat keputusan profesional dan berintegriti. Ni satu mesej yang jelas ya. Badan kehakiman pun bebas dari tekanan politik. Check and balance pun ada. Dalam negara demokrasi yang matang, aku faham tak semua setuju keputusan mahkamah ni, tapi kita kena hormat proses undang-undang. Ni bukti kita boleh terima keputusan yang sukar tapi sah dari segi perlembagaan ni. Untuk penyokong Najib atau yang terkejut, masih ada, insyaAllah lah, masih ada saluran perundangan lain yang sah. Jadi ini bukan soal menang kalah politik, tapi ini soal prinsip dan proses. Jadi sama-sama kita doakan mantan Perdana Menteri Najib Razak semoga sihat selalu dan dipermudahkan urusan. Dan yang terakhir, apa yang aku boleh buat kesimpulan? Yang pertama, bukti kehakiman bebas. Yang kedua, asas Malaysia yang lebih integriti dan diyakini. Guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Keputusan permohonan Najib jalani hukuman di rumah diketahui besok. So esok adalah hari keputusan di mahkamah, sama ada mengikut dalam penjara Kajang ataupun di rumah sahaja. Tapi ada setengah pemimpin daripada kerajaan perpaduan rasa tidak tenang tau, terutamanya PMS. Mesti tak boleh tidurnya. Dan diorang mesti nak Datuk Seri Najib berada di tahanan penjara Kajang. Dia tak nak berada tahan di rumah, sebab segala information yang berlaku dalam negara sekarang ni, saya rasa Datuk Seri Najib tahu semua. Confirm Datuk Seri Najib tahu punya pasal ni.
Kan? Tapi semenjak hari ni lah aku rasa pemimpin Barisan Nasional dah ubah angin tiba-tiba. Selama ni Datuk Seri Najib dalam penjara, kau tak peduli. Kau tak peduli langsung Datuk Seri Najib buat apa dan sebagainya, cuba berusaha untuk mendapatkan titah addendum dan sebagainya. Tapi bila dah nak keputusan esok dah nak keluar ni, tukar angin. Tiba-tiba nak umum GST, bagi SST dalam masa 2 tahun. Oi, 2 tahun tak lama lah. Macam jelik sekejap je. Kan? Jadi kita akan ketahui besok sama ada Datuk Seri Najib jalani hukuman di rumah atau di Kajang. Sama-sama kita nantikan, dan kita semua minta berdoa pada Allah SWT semoga urusan Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 yang ke-6 tak silap saya, mungkinlah, semoga dipermudahkan segala urusan. Itu saja. Assalamualaikum. Sedikit pesanan kepada pimpinan Pakatan Harapan, terutama sekali pimpinan DAP. Yang terbaru ni, Setiausaha Publicity DAP YB Yo Bi Yin, Ahli Parlimen Puchong, dia ada post dekat dia punya social media. Dia kata disiarkan artikel mengenai keputusan mahkamah tolak permohonan Datuk Seri Najib tahanan rumah apa semua. Dia kata this is another reason to celebrate hujung tahun ke awal tahun, macam itulah. Maksudnya perkara itu pencapaian yang menggembirakan untuk dia pada pandangan dia. Aduh, masalah betul lah. Dalam keadaan kita tahu kat luar ni tengah panas, penyokong-penyokong Datuk Seri Najib tentulah dia akan tak puas hati. Whatever keputusan mahkamah pun mereka akan tak puas hati, kerana itu pemimpin mereka. Itu Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib ini pemimpin besar dalam UMNO. Ya, betul, memang ada apa-apa benda yang melibatkan Datuk Seri Najib yang kita tak setuju. Memang aku pun tak setuju. Aku bukan orang UMNO, cuma kita nak tegur lah sebagai rakan dalam kerajaan perpaduan. UMNO is our alliance dalam kerajaan. Nak tak nak, UMNO Barisan Nasional ini kawan kita dalam kerajaan perpaduan. Kita duk tibai Datuk Seri Najib, kita duk balon Datuk Seri Najib, ya. Untuk apa? Yang bercakap ni pula bukan penyokong. Ini orang yang ada jawatan dalam parti, ya, yang duduk dalam mesyuarat parti, ya, tak jaga sensitiviti ni penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Itulah masalahnya. Ya, yang duk bergaduh nanti jadi panjang lah, kes jadi panjang. Pas seorang-seorang berbalas-balas kenyataan. Fokus kita apa? Fokus kita nak menguatkan kerajaan perpaduan. Kalau penyokong Datuk Seri Najib nak kata perjuangan untuk Datuk Seri Najib belum selesai, nak bersedih berduka cita atas keputusan mahkamah apa semua, itu hak mereka lah. Tak payahlah kita ni nak pergi campur, ya. Bagi yang bawah bercakap sudahlah YB, ya. Tak payahlah YB ataupun kepimpinan yang berbalas-balas kenyataan. Kita tak suka kalau pimpinan UMNO sentuh kita. Janganlah kita pula yang sentuh diorang, ya. Emolah YB Yo Bi Yin. Aduh, susahlah macam ni. Tengoklah keadaan dah jadi apa sekarang. Setiausaha UMNO Dr. Ashraf Wajdi pun dah keluar kenyataan. Apa nak buat sekarang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini satu Malaysia semua dah tahu tentang keputusan mahkamah tentang titah addendum Datuk Seri Najib Razak. Kita sedih, tapi apa yang jauh lebih sedih lagi adalah sebagai pemimpin Melayu Islam apabila kenyataan daripada Tan Sri Syafiee, Peguam Datuk Seri Najib Razak, yang menyatakan bahawa keputusan titah addendum Datuk Seri Najib Razak ini sebenarnya mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Apa guna kita pemimpin Melayu Islam, tetapi hari ini kita lihat saja kuasa Raja-Raja Melayu kita semakin terhakis dan juga semakin dikurangkan. Dan ketika ramai orang UMNO sedang bersedih, rupa-rupanya ada pemimpin DAP yang tengah bersukaria. Tak apa, kamu nak suka tak ada masalah, tapi bila kamu post secara publik, maksudnya kamu menghina kami orang UMNO sini. Jadi saya minta daripada orang UMNO, daripada peringkat cawangan maupun sampailah peringkat atas,
Cukuplah kita ajar mereka ni, kita tarik sokongan daripada mereka ni, biar kita duduk jadi pembangkang yang bermaruah. Sebab apa? Hari ni kerajaan yang ada hari ni pun, kalau tak ada UMNO 30 seat, masih lagi boleh kekal kerajaan. Biar kita jadi pembangkang, tak apa. Yang penting kita ada maruah, dan maruah inilah yang perlu kita pertahankan. Tetapi hari ini keputusan mahkamah mengatakan keputusan yang di-Pertuan Agong yang memberikan perintah addendum boleh diketepikan sebab dia kata mengikut prosedur-prosedur dalam lembaga pengampunan. Keputusan addendum itu adalah tidak dibuat semasa majlis pengampunan bermesyuarat. Alright? Jadi ini adalah satu ruang yang agak ditendang buka dengan begitu luas yang akan menjejas kuasa-kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan saya dengan ini meminta dan memohon kepada Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong juga termasuk, dan juga governor-governor yang terbabit, supaya mereka halusi keputusan hari ini, because keputusan ini ada impak yang begitu besar terhadap kuasa Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong dan governor-governor yang terbabit. That is very critical message that I want to deliver to you. Today's decision is opening the door for politicians to interfere in the Pardons Board decision. Because you must know there is a Minister of Federal Territory, there is the Attorney General involved, and there is altogether no more than 5 people are involved. And if you today's decision will open the doors for the Pardons Board to be politicized, which has never happened before. It is a Yang di-Pertuan Agong's power, undiluted and undisturbed. Alright? So guys, berikutan isu yang berlaku ni, banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.